Satu adegan ajaib berlaku. Apabila seorang gadis melompat, ternyata grafiti dua dunia adalah bertentangan. Ini adalah jalan tengah antara nasib baik dan nasib malang. Oleh kerana shilling emas bertuah tidak dapat ditemui, Xiaomi memikirkan rancangan lain. Dia mematikan Suis pada kerajaan nasib malang. Saya tidak menjangkakan kemalangan. Ia sebenarnya merosakkan peranti itu. Nasib malang ungu jatuh dari langit serta-merta. Semanggi 4 daun itu layu. Semua shilling emas bertuah berkarat. Rasuk pelangi yang menyalakan tuah hilang tanpa jejak. Seluruh kerajaan tuah bertukar menjadi pulau kelabu. Dan semua laluan nasib baik mengalih ke dunia manusia. Semuanya juga terputus. Nasib baik. Xiaomi teringat bahawa ketika dia melalui tanah azab sebelum ini, saya melihat lampu hijau. Mungkin satu-satunya bedak bertuah. Datanglah ke negeri azab. Saya fikir mereka semua bunian ganas. Tanpa diduga, apabila lampu dihidupkan, ternyata semangat pokok yang comel. Saya mendengar bahawa Xiaomi datang ke sini untuk mencari serbuk tuah. Semangat pokok itu juga bermurah hati memberikan serbuk itu kepada mereka. Xiaomi menghulurkan serbuk tuah kepada Long Ma. Ibu naga menghembuskan api untuk mengharuskannya menjadi kristal. Dan terdapat 2 kristal nasib baik dan 1 kristal nasib malang. Ternyata ibu naga hanya mahukan tuah di dunia ini. Dia bercadang untuk menggunakan 2 kristal tuah untuk menggantikan kristal azab. Xiaomi memberitahu Ibu Long, nasib baik dan nasib buruk harus wujud bersama. Ada kalanya musibah tidak membawa malapetaka. Long merasa Xiaomi betul. Jika tidak ada musibah, rakyat tidak akan bersatu antara satu sama lain. Akhirnya kristal azab itu kembali ke kedudukan asalnya. Dua negara memperoleh semula kejayaan mereka, di mana-mana penuh dengan kehidupan. Xiaomi juga kembali ke kehidupan sehariannya. Walaupun nasib malang berterusan, tetapi dia tidak pernah mengeluh, tetapi mencari kebahagiaan dalam kehidupan yang tidak memuaskan.